kita jangan simpan assumption tu. Clearkan that kind of assumption. Betul ke, tanya kepada orang tu. So benda kita belajar daripada cerita pasal Abang-Abang Yusuf dengan Nabi Yusuf dan juga Nabi Yaqub adalah bila kita ada assumption kepada seseorang, kita jangan simpan assumption tu. Clearkan that kind of assumption. Betul ke, tanya kepada orang tu. Kita dalam kata mudah, kita tabayun, kita bertanya betul ke sebenarnya buat macam ni sebabkan macam ni. Sebab boleh jadi kadang-kadang tindakannya tu ada reason yang kita tak faham dan kita tak nampak. So kalaulah abang-abang Nabi Yusuf memahami Nabi Yaqub AS spend masa lebih sikit dengan Nabi Yusuf sebab nak menumbuhkan menjadi seorang Nabi dan Rasul, saya percaya mereka tak akan salah faham bahawasanya Nabi Yaqub AS ini pilih kasih ataupun melebihkan Nabi Yusuf berbanding abang-abang Nabi Yusuf yang lain. Nabi Yaqub adalah seorang Nabi, seorang Rasul yang pastinya bijaksana dan pastinya ihsan dan adil dalam memberikan kasih sayang kepada anak-anak.